Saya puji kawan saya yang kurang senang ni mungkin kurang kaya kot, tak kurang duit, tapi mampu buat korban setiap tahun. Sebenarnya dia beritahu ada formulanya. Mak mentua dia suruh setiap tahun mereka 3 keluarga, misalnya ada 8 orang, jadi tiap orang bayar RM100, maka dapat 1 bahagian dan dinamakan seorang daripada 8 tadi. Begitulah seterusnya sehingga 8 tahun lagi, maka dapatlah mereka buat korban, tapi ayat saya tak tahu, buat korban setiap tahun. Apakah boleh memecah 1/8 bahagian pula dengan korban begitu? Okey. Wa 'anil badana sama, wa 'anil baqar sama. Kan? Daripada unta 7 bahagian, daripada lembu berapa 7 bahagian? 7 bahagian. 7 bahagian mungkin 1 orang 1 bahagian. Maksudnya kalau 1 ekor unta 7 orang boleh masuk. 1 ekor lembu berapa orang? 7 orang masuk. 1 ekor kambing seorang boleh masuk. Melainkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, wa yudahhi ar-rajul bisyah anhu wa an ahli baitih. 1 orang lelaki korban seekor kambing, itu 1 bahagian, untuk dia dan untuk kaum keluarga dia. Yang ni bapa ketua keluarga boleh buat mewakili semua. Juga para ulama berbincang, boleh juga ketua negara, dia sembelih seekor untuk dia dan untuk rakyat dia. Kerana Nabi SAW sembelih untuk Nabi, wa an man lam yudahi min ummati, dan bagi sesiapa yang tak berkorban untuk umatku. Sehingga para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Al-Mawardi menyebut bahawasanya boleh untuk khalifah atau ketua negara, ketua pemimpin orang Islam ambil seekor lembu daripada Baitul Mal dan sembelih untuk seluruh rakyatnya. Mereka dapat pahala di atas pemimpin. Itu boleh. Tapi untuk yang bukan hal yang demikian, individu, 1 lembu 7 bahagian, 1 unta 7 bahagian, 1 kambing 1 orang. 7 bahagian ni 7 orang. Habis sistem yang dia buat tadi boleh tak? Boleh. Cara dia macam mana? Tahun ini kita 7 orang, katalah harga lembu bahasa 1 bahagian 700, katalah 700. Jadi 700, seorang bagi 100. Bila seorang bagi 100, kita niat, hak seorang dia niat, kita niat yang ni semua kita bagi kepada si A ni, kita bagi wang ni kepada dia, dan jadilah hak dia, dan dia berkorban untuk bahagian dia. 1 bahagian. Kerana 1 bahagian seorang dia tak ada duit, tapi dah semua orang bantu dia bagi duit. Bila dia ada duit, dia boleh beli 1 bahagian untuk korban. Boleh dia. Tahun depan kita tolong yang B pula. Tahun berikut, jadi semua orang dalam masa 7 tahun akan ada 1 kali mereka dapat korban bahagian mereka. Dia dapat pahala tak kerana dia tolong kawan dia dapat, sehingga dapat korban walaupun RM100? Dapat pahala tak? Tentu ada dapat pahala. Tapi bahagian korban tu untuk 1 tu lah. Faham maksud saya? Jadi kalau kita ada 7 beradik, tahun ni kita bagi ke abang kita, bagi dia boleh buat. Pasal duit kita tak cukup. Kalau seorang-seorang tak cukup, kalau kita seorang je cukup, tak timbul isu lah. Jadi semua ni tak mampu. Tahun depan kita bagi hak nombor 2, kita semua sumbang ke dia. 100 kita ada, lebih kita tak ada. Tahun berikutnya boleh tak? Boleh. Kita tolong menolong adik-beradik ke, kawan serumah ke, boleh. Dapat pahala dah kita tolong dia, dapat pahala. Tapi korban tu bahagian siapa? Bahagian orang yang kita bagi pada dia. Sebab itu kita kata tak boleh buat korban dengan duit masjid. Pergi ambil tabung masjid,
ni korban masjid kita. Hang korban tu siapa? Masjid bukan berdiri pada hari kiamat kerja. Masjid Alwi, sila duduk sah depan. Tak ada. Orang, insan, korban bukan mewakili masjid. Kalau jawatan kuasa buat macam tu, wajib dia bayar balik ke tabung masjid. Menyalahgunakan tabung masjid. Kadang-kadang ada orang ambil duit persatuan pergi buat. Kalau ada orang pergi bagi pada persatuan, tak apalah. Dia bagi sekot lembu, tak apalah. Tu pun bukan korban persatuan. Korban dia lah. Takkan dia hari kiamat kelak, persatuan A, si jawab. Siapa dia? Yang akan jawab di hari kiamat kelak, siapa? Individu. Yang dapat pahala individu, bukan persatuan, bukan masjid.